Apa khabar semua? Baik, menjawab kepada persoalan Razi Razif, nak tanya, andai kata kita dipilih untuk menjalani latihan PTD selama 9 bulan dan kita masih dalam pengajian, contohnya master, macam mana ya? Menjawab kepada soalan Razi Razif ini, anda mempunyai dua pilihan. Pertama iaitu menangguhkan pelajaran, dan yang kedua iaitu meneruskan pelajaran anda. Sekiranya anda mengambil master secara mixed mode, anda tidak mempunyai pilihan, maksudnya anda perlu menangguhkan pembelajaran master anda. Jika anda melaksanakan secara research mode, maksudnya anda perlu siapkan data collection, buat research paper secepat mungkin dan buat publication online. Sekiranya anda telah sampai waktu untuk anda masuk ke program DPA selama 9 ataupun 10 bulan tersebut, dan tarikh viva anda pada masa itu, anda boleh mohon kelonggaran sementara lah daripada pihak Intan untuk menjalani viva tersebut. Anda perlu ingat, setelah viva anda perlu buat correction. Bila buat correction, nak masuk senat lagi, maksudnya mengambil masa yang begitu lama. Sekiranya anda tak sempat untuk menghabiskan research paper ataupun viva sebelum DPA anda bermula, anda akan mengalami kesulitan sebab waktu DPA nanti dia punya time dia amat padat, masa amat padat, dan suntuk. Anda nak buat kerja research pun agak susah. Sebab saya pun ada mengalami pengalaman yang sama untuk melaksanakan PhD saya waktu DPA, memang susah gila. Jadi anda perlu ingat, sekiranya anda settle master anda sebelum tamatnya DPA, anda punya gaji berbeza dengan orang yang masuk dalam degree. Namun sekiranya anda dapat menyiapkan PhD anda sebelum tamatnya DPA anda, jadi gaji anda akan sedikit berbeza berbanding dengan rakan-rakan anda yang ada master dan juga degree. Jadi untuk lebih lanjut, anda boleh melayari website SPA 9 dan tengok dia punya tangga gaji. Dekat situ dia ada tunjuk perbezaan gaji yang mana masuk melalui degree, master dan PhD. Sekian, Assalamualaikum.